Kalau korang mencari motor 250cc bawah harga 20,000, ini motor dia. Modal Sportster S250. Apa yang menarik pasal motor ni? Jom kita review. Motor ni didatangkan dengan double disc depan berserta dengan sistem ABS. Dia bagi USD fork. Dan motor ni juga ada traction control. Didatangkan dengan lampu yang sangat-sangat menarik, pasti menawan. Motor ni didatangkan dengan side mirror yang fleksibel. Susah korang nak jumpa motor yang bawah harga 20,000 yang ada signal dekat side mirror. Dengan meter yang menarik, skrin TFT 6.3 inci didatangkan dengan pelbagai features, antaranya battery voltage, dan didatangkan dengan tayar pressure. So korang tak perlu risau angin tayar korang cukup ke tidak. Motor ini didatangkan dengan ruang kompartmen sebesar 10 liter, muat 1 biji helmet open face. Ruang selebihnya korang boleh letak barang apa yang korang nak. Motor ni didatangkan dengan desain lampu belakang yang sangat futuristik. Didatangkan dengan double absorber. So kepada yang bawa pilihan di belakang, pasti selesa. Dengan ketinggian aku 180, inilah riding position dia. Nampak selesa, cuma ada satu benda yang aku kurang minat, ruang kaki yang agak terhad. So guys, macam dengan motor ni, korang puas hati tak? Kepada yang berminat, korang boleh PM saya. Pada yang belum follow, sila like dan komen untuk review motor seterusnya.